Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Rakan Grab Official. Saya Shana dan saya Syam. Bersama kami akan membawa anda berita-berita terkini dalam komuniti Grab. Baiklah, mari kita teruskan dengan perkembangan terkini mengenai kemas kini kod kenderaan AH sebelum 17 September untuk mengelakkan akaun digantung. Mungkin anda dah terlepas atau terlupa tarikh akhir tersebut. Kami ingin memaklumkan bahawa akaun anda kini berisiko tinggi untuk digantung sekiranya anda belum kemas kini lagi. Apa yang akan berlaku jika tak buat? Ini menyukarkan pembaruan EVP dan cukai jalan anda dalam masa terdekat ini. So, sila semak status AH anda sekarang dan kemas kini dengan kadar segera jika perlu. Anda boleh walk in to JPJ yang terdekat untuk buat kemas kini ini. Baiklah, kita beralih kepada berita seterusnya. Berita sedih yang telah menggemparkan Malaysia, yang mana Kota Kinabalu, Sabah telah ditimpa bencana banjir pada Sabtu 20 September 2025. Bencana banjir terkesan adalah Putatan, Papar, Inanam, Kampung Dadak dan sebanyak 160 isi rumah termasuk rumah rakan pemandu dan rakan penghantar telah terjejas. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Grab telah memberi sumbangan kepada 130 rakan pemandu dan rakan penghantar kita bersama 30 orang awam. Terima kasih juga diucapkan kepada Everrise, 6 rakan komuniti RRC dan 17 rakan pemandu dan rakan penghantar yang telah turun padang bagi menjayakan usaha bantuan banjir ini. Okey, kita juga ada banyak berita baik untuk rakan pemandu kita. Seterusnya, peringatan untuk rakan pemandu Grab. Dalam sempena kempen Pandu Selamat dan Jimat, Grab menawarkan ganjaran hebat untuk pemanduan berhemah di jalan raya. Sehingga 31 Disember 2025, rakan pemandu boleh menikmati rebate sebanyak 15% untuk premium insurans harian e-hailing Grab GDI. Macam mana dapatkan, Chana? Senang saja. Pastikan skor pemanduan selamat anda kena capai sekurang-kurangnya 80% ke atas untuk mendapat ganjaran ini. Jadi, pandu dengan cermat, jimat lebih banyak. Betul tu. Cing, cing, cing. Ya, untuk maklumat lanjut tentang cara skor anda dikira, anda boleh imbas kod QR di skrin ataupun klik pautan di ruangan deskripsi di bawah. Baru saja berita gembira, ada lagi satu berita gembira. Grab Academy di bawah Grab Benefit bekerjasama dengan Giat Mara untuk menawarkan kursus kemahiran jangka pendek secara percuma. Percuma? Betul, melalui program gig. Selepas tamat kursus 40 jam, anda layak untuk menerima allowance sebanyak RM250 serta voucher eksklusif daripada Grab. Berbagai kursus ditawarkan seperti teknologi automotif, baik pulih, mengecat kenderaan, masakan dan pramusaji dan lain-lain. Tawaran ini terbuka kepada warga Bumiputera umur 18 tahun ke atas dan perlu masih aktif bersama Grab. Program ni di mana ya? Program ini, Shana, untuk makluman, program ini bermula di Selangor, diikuti Kuala Lumpur sebelum ke negeri-negeri yang lain. Untuk mendaftar, sentiasa menyemak notifikasi aplikasi Grab anda. Jangan lepaskan peluang ini. Nampaknya itu saja perkongsian kami untuk kali ini. Kami harap semua informasi yang disampaikan bermanfaat untuk anda di luar sana. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng notifikasi. Terima kasih sekali lagi kerana setia bersama kami. Saya Shana. Dan saya Syam. Pandu cermat, jiwa selamat. Jumpa lagi.